Nak dekat musim durian, so kita akan tolong lah. Kita bersihkan. Dah ada 54 batang pokok durian. And then kita ada 47 batang pokok mangga guys. So hari ni aku nak tunjuk ke korang macam mana kebun ni sangat cantik. Tapi ni tepi ni ada anak sungai. So nak cuci tangan boleh lah kat sini sambil-sambil korang nak makan durian. Ni bahagian yang belum dikemaskan lagi. Kalau korang dia punya pokok dia, semak dia tak ada guys. Okay, so kalau pokok durian dah berbuah macam ni, so kita akan expected dia akan gugur dalam bulan 6 macam tu.